kerana pelindung kuda ini boleh mengeluarkan khazanah emas dan perak. Jadi dia menjadi haiwan kesayangan raja. Tetapi hasrat ke-4 puteri sebenarnya nak jadikan pengawal kuda tu jadi kot bulu. Ini menyebabkan raja tidak dapat ditoleransi. Sangat marah, tetapi setelah memikirkannya, untuk mengahwini anak perempuannya, atau memutuskan untuk menanggung kesakitan dan melepaskan cinta. Kemudian pada malam itu, dia membawa kulit keldai ke kamar kerja puteri. Memandangkan ayah sanggup melepaskan walaupun perkara yang paling dia sayang. Tiba-tiba saya mempunyai keinginan untuk berkahwin dengan orang lain. Tanpa diduga, peri muncul lagi. Cepat melepaskan idenya. Kemudian biarkan puteri memakai ponco. Dapatkan tongkat dongeng anda sendiri dan cepat melarikan diri dari istana. Selepas 2,5 hari meredah gunung dan rabung, dia dibawa ke hutan pelik. Selepas turun dari bas, puteri mengikut jalan dan datang ke ladang untuk menjaga. Melihat orang lain berbau busuk dan kotor, jadi dia diatur untuk menjadi tukang di dapur. Dan biarkan puteri tinggal di rumah yang rosak jauh di dalam hutan. Walau bagaimanapun, Yang Kuat tidak pernah mengeluh tentang alam sekitar. Puteri melambai tongkat pari-pari itu dengan lembut. Rumah usang itu serta-merta bertukar menjadi rumah agam. Boleh balik ladang, masih melakukan kerja yang sukar dan memenatkan. Bukan sahaja untuk memberi makan lembu dan biri-biri, kami masih perlu mengambil air dan memotong kayu api. Semua orang menjauhinya. Saya fikir hidup saya akan layu seperti ini. Tetapi nasib berubah pada hari ini. Putera raja dan rombongannya sedang berburu di dalam hutan. Secara tidak sengaja terjumpa sekuntum bunga ros yang sedang mekar. Tetapi dia hanya mahu menghulurkan tangan dan memetik bunga ros itu. Tetapi tiba-tiba dia bercakap, "Gambar ini sungguh indah. Saya benar-benar mahu memandu ke tapak untuk melihatnya." Bercakap tentang kereta, saya telah membeli belah untuk kereta terpakai Gwazi sejak kebelakangan ini. Membeli BYD Han. Ia hanya berharga lebih daripada 90,000. Kereta baru kini lebih murah daripada biji tembikai. Membeli barang terpakai adalah perkara yang sangat baik. Akan ada berpuluh bilion subsidi untuk benih tembikai pada akhir tahun ini. Anda boleh membeli Mercedes-Benz, BMW dan BYD Gwazi dengan lebih daripada 50,000 yuan. Setiap kereta telah menjalani pemeriksaan profesional rasmi. Ia boleh dibuka selama 3 hari. Jika anda mempunyai kereta lama, anda juga boleh meletakkan benih tembikai untuk dilelong. Hanya biji tembikai pada kereta terpakai. Biarkan dia terus berjalan di sepanjang laluan. Anda akan menemui cinta sejati pada akhirnya. Putera sederhana itu cepat mempercayai pihak lain. Tanpa disedari, dia datang ke sebuah rumah kayu. Tetapi pondok itu nampaknya telah berjimat cermat. Walau apapun, anda tidak boleh masuk. Dia tiada pilihan selain naik ke atas bumbung. Memandang masuk melalui skylight, saya melihat kecantikan yang menakjubkan berpakaian. Dia sangat tertarik hanya dengan sekali pandang. Tunggu sampai awak balik. Dia menemui pengurus ladang. Tanya nama kecantikan di dalam kabin. Barulah saya mengetahui bahawa nama pihak lain ialah Lupi. Nama comel itu